Korang nak dengar berita best tak? Jom. Oleh itu, kita bersetuju untuk memperkenalkan allowance pasca cuti bersalin, dan allowance ini merupakan bantuan keuangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari sebulan yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari. Jadi kita akan pindah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerjaan tas sepadan Malaysia-Singapura. Perkenalkan rancangan daya tahan ekonomi, Progressive Acceleration for Capability and Employment. Keseluruhan program skim ini yang disebut PACE ini adalah sebanyak 710 juta ringgit. Jadi tahniah kepada semua badan ini yang tahniah kepada Menteri Sumber Manusia atas inisiatif ini. Allowance tambahan selepas cuti bersalin. Ini bukan sekadar bantuan kewangan, tapi tanda kerajaan faham cabaran sebenar ibu-ibu yang bekerja di Malaysia. Bukan itu saja, perlindungan sosial juga nak diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara, termasuk yang ulang-alik Malaysia Singapura. Ini langkah penting dan inisiatif daripada Perkeso sebab realitinya ramai rakyat cari rezeki merentas sempadan. Dan yang paling menarik, inisiatif ekonomi PACE dengan peruntukan RM710 juta. Ini bukan angka kecil. Ini peluang untuk buka lebih banyak pekerjaan, tingkatkan kemahiran dan bantu ekonomi rakyat untuk terus bergerak. Saya juga tegaskan di sini bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, rakan-rakan Menteri, Timbalan Menteri dan saya berada di hadapan anda semua juga sebagai pekerja. Walaupun ramai anggap bahawa jadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri-Menteri, Timbalan Menteri, kita adalah bos dan majikan. Tapi kami sebenarnya adalah pekerja kepada tuan-tuan dan puan-puan semua, rakyat Malaysia. Anda semualah majikan kami. Dan saya berharap anda semua akan terus mengambil kami sebagai pekerja. Selamat Hari Pekerja 2026, Pekerja Madani Kesuma Bangsa. Kalau kita dengar balik apa yang disebut oleh YB Datuk Seri Ramadan Ramakrishnan, sebenarnya mesejnya sangat simple tapi powerful. Pemimpin bukan bos. Pemimpin adalah pekerja kepada rakyat. Ini mindset yang kita nak. Bila pemimpin anggap diri mereka bekerja untuk rakyat, secara automatik keputusan yang dibuat akan lebih jujur, lebih telus dan lebih utamakan kebajikan kepada kita semua. Kesimpulannya, apa yang kita nampak sekarang adalah usaha ke arah Malaysia yang lebih prihatin, lebih progresif dan lebih dekat dengan rakyat.